Okay, so kita akan borak tentang filem Lock. So this film is about what kan? So this film dia menceritakan tentang Eddie. Eddie ni dia tak ada kerja tau. So dia selalu macam jual barang dekat satu bengkel ni tak silap aku. So dia akan ambil upah dekat situ tau, based on dia punya barang yang dia tolak tu. So one day tu dia tak dapat banyak return daripada barang yang dia jual tu. And then dia telah jalan dekat area tempat dia lah. So dia terjumpa satu kereta luxury SUV, which is kalau korang tengok dekat dalam poster pun dia ada tunjuk, dalam trailer pun dia ada tunjuk. Kereta ni memang cantik gila, and then nama kereta is Dollars tak silap aku. So jadi cerita dekat sini, dia ingin hijack lah kereta tu, nak rompak. So once dia nak masuk kereta tu, dia boleh masuk. Tetapi after dia masuk, dia terkunci dalam kereta tu. Disebabkan owner kereta ni, nama dia William, yang dilakonkan oleh Anthony Hopkins. So dia telah kunci kereta tu, membuatkan Eddie ni stuck dalam kereta tu. Dari situlah Eddie ni try untuk cuba mengeluarkan diri dia daripada kereta tu. So dapat ke tak si Eddie ni selamatkan diri dia daripada terkunci daripada kereta tu. So korang akan tengok filem ni dekat wayang terdekat dengan korang. So itu saja dia punya sinopsis. So let's go, kita pergi kepada dia punya review. Kita akan borak dulu pasal benda yang aku minat dalam filem ni. So nombor satu yang aku minat about this film adalah dia punya shot dalam kereta. Okay, kenapa aku cakap shot dalam kereta? So shot dalam kereta dia memang bagi aku is quite interesting sebab ya kereta kan, bila kau shoot dalam kereta is quite sempit semua, tapi bila kamera tu roll in dalam kereta tu memang nampak nice lah juga. Dalam tempat yang sempit tu dia boleh roll pusing keliling dalam kereta tu. So aku amat suka in term of dia punya shot lah. Bagi aku untuk dia punya shot dalam kereta tu memang lawa. So kau akan nampak lah kereta tu, how luxury kereta tu. So memang cantik dalam kereta tu. Nombor satu yang aku suka. Nombor dua yang aku suka dalam filem ni, dia ada punya gore and then dia punya disturbing punya elemen dalam filem ni. Sebab ada a few scenes yang membuatkan kau rasa tak senang duduk in term of dia punya gore. Dalam trailer dia ada tease sikit lah. So itu untuk dia punya gore scene. And then ada lagi satu benda yang kau akan rasa geli gila bila tengok scene tu kan. So aku pergi pada benda yang aku tak minat dalam filem ni. So nombor satu yang aku tak minat about this film adalah dia punya pace untuk filem ni memang slow gila, draggy, membuatkan kau rasa ngantuk. Itu nombor satu yang aku tak suka. Nombor dua yang aku tak suka about this film ni adalah dia punya storyline is a simple storyline. Kau tak rasa is show and tell punya filem lah. Dia tak ada yang membuatkan kau rasa untuk berfikir semua. Saja yang aku boleh review untuk this filem. Berapakah rating yang aku bagi untuk filem ni? So untuk filem Lock ni aku bagi sebanyak